Pin Pin Pom, bahagian 1. Pin Pin Pom. Pin Pom. Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Susanti, cepat terbang. Ih, sabar. Pin Pin Pom. Layang-layang aku nggak mau terbang. Ya, Kak. Aku udah capek. Pin Pin Pom. Ih, Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Waduh, Ihsan. Jangan gitu lagi. Aku takut. Susanti, Iyalah, aku minta maaf. Susanti, tukar je lah tongkat ajaib tu. Dah tak ada kuasa. Enggak, ini kesayangan aku. Suka hati kau lah. Kawan-kawan, mari lumba layang-layang. Jom! tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Mana dia orang ni? Susanti, lambat sangat. Ish, mana ni? Ipin, jumpa tak? Kat sini, tak ada. Mana agaknya kita simpan? Entahlah, tak ingat dah. Lama tak main. Seronok kan dulu kita main? Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Bunyi apa tu? Apa ni? Jerit-jerit. Bising je. Fuh, yelah. Tengok muka akak macam tu. Buat kita orang terkejut. Betul-betul-betul. Apalah akak ni? Ish, Akak, belakang almari tu ada benda. Dia bunyi tok-tok-tok. Pergilah tengok. ish. Tepi. Pin Pin Pom. Pergilah tengok. Yelah. Tuah punya budak. Fuyo. Akak dah pandai buat mijing gerakan barang. Ini mesti opah yang ajar kan? Kan? Tahu tak apa. Akak, betulkan balik almari ni. Bolehlah. Oh, Meji nak betulkan balik Opah belum ajar. Jadi, tolaklah sendiri ya. Pin Pom.
ajaib Pin Pom. Sabar. Apa bahagia itu? Kalau nak hentikan barang berterbangan tanpa tongkat ajaib, kena cakap... dapat pun. Upin! Mana korang? Marilah kita terbang. Terbang? Waduh, tongkat sakti aku mana? Hilang tak? Bibi, kamu lihat Bagilah. tak? Nanti kita cari sama-sama. Ini Susanti. Ya ampun. Layan lagi. Jom! Siapa sampai dulu dia menang? Aku mesti menang je. Kawan. Assalamualaikum. Hello, anybody home? Sini sepi. Tak ada orang pun. Itu kunci. Tak boleh buka. Tingkap pun kunci. Macam mana ni? Tepi semua. Oh, Pin.
dia orang pergi? Ihsan, kau... Ihsan pergi mana? Ihsan! Ihsan! Entah-entah... Bahagian 3. Entah-entah... Tengok gambar ni. Macam pernah tengok. Apa yang tunjuk? Inilah ahli sihir yang paling hebat waktu tu. Betul-betul. Semua orang takut dengan dia. Apa dia jadi? Kita kat mana ni? Kita kat rumah ahli sihir. Korang pingsan tadi. Nasib baik tak apa-apa. Terima kasih kerana anak-anak telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraihkan hari yang gembira ini, nenek masak sup istimewa dan kita makan sama-sama, ya. Apa ni? Mesti sedap. Ia nak masak kita ke? Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin, pam. Pin, pam. Tengok tu. Pin, pam. Pin, pam. Jangan ketawa. Dulu, nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang, tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu. Tapi sementara itu... Pin, pam. Hah? Pin, pam. Kenapa tak jadi ni? Sudah lepas. Pin, pam.
tak apa-apa. Ahli sihir tu. Cepat Tahu, Datuk. tahu. Ahli sihir itulah yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Oh. Dengar ni, bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu, bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atuk, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom! Bagi balik tongkat aku. Tolong!